Sekarang memang sakit betul. Saya kerja 20 tahun dekat Penang, naik tangga di ketingkat hari-hari. Perempuan 2 kali tu paling kurang, biasa lebih dari tu, 4-5 kali. Jadi pas muda okey, bila dah masuk 50, tak rasa. Memang sakit sini, saya pergi klinik. Saya pergi klinik 3 kali, doktor bagi ubat, ubat datang balik. Lepas tu dia jelas tu dia sampai tapak kaki. Sakit ni tapak kaki kat pipi. Saya pijak lantai tu memang akan rasa sakit. Bangun pagi tu rasa sakit sangat. Pakai seluar. Pakai seluar, dah lepas tu okey lah. Saya pakai daripada waktu kerja tu 8 pagi sampai petang 5. Hari-hari saya pakai. Hari-hari pakai, balik kerja saya kadang-kadang sebab saya dah tak biasa berpeluh. Tapi kita pakai tu tak berpeluh. Tak rasa berpeluh sangat tu tak ada. Cuma mula pakai tu kita akan rasa macam ada benda gigit-gigit. Macam dia macam semut nak kena semut, bukan semut macam tu lah mula-mula lah. Dah suruh okey dah. Kita masa kita pakai tu kita tak rasa apa. Bila kita dah pipi tu kan bos panggil cepat-cepat ni. Panjat tangga tu bekerja, berlari-lari. Turun tangga pun berlari-lari. Kata berlari kata kan. Lepas tu nak pegang pun. Dia bukan nak naik tangga pegang satu-satu naik. Turun pun satu-satu macam tu sakit. Tak ingat lah, tapi dah rasa dalam 3 minggu macam tu. Dah ada nampak perubahan. Sila like, share dan komenkan video ni dan jangan lupa savekan video ni. Sila follow dengan CY.